Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati panel jemputan dan para hadirin sekalian. Selamat datang ke Wacana Akademi, Dilema Pelajar Lepas SPM antara melanjutkan pelajaran atau bekerja. Saya, Muhammad Irwan bin Ishak, akan bertindak sebagai moderator Wacana Akademi pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Wacana Akademi ini bertujuan untuk membuka ruang perbincangan dan perkongsian ilmu berkaitan topik yang sedang hangat pada masa kini iaitu dilema pelajar lepas SPM antara melanjutkan pelajaran atau bekerja. Sebelum memulakan, izinkan saya memperkenalkan para panelis yang sangat berpengalaman dahulu. Panel yang pertama adalah Dr. Siti Norashikin binti Isa iaitu Pensyarah Kanan Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Dr. Ashikin ini merupakan ahli akademik dalam bidang bimbingan dan kaunseling pendidikan. Beliau terlibat dalam penyelidikan berkaitan pemilihan kerjaya dan motivasi pelajar lepasan menengah. Beliau juga sering dijemput sebagai panel bagi wacana akademi pendidikan peringkat antarabangsa. Panel yang kedua kita pada hari ini adalah Farah Nurhani binti Ilyas iaitu kaunselor sekolah menengah dan fasilitator kerjaya pelajar. Dengan pengalaman lebih 12 tahun dalam bidang kaunseling pendidikan, beliau membantu pelajar membuat keputusan hala tuju selepas SPM melalui sesi kaunseling individu dan program motivasi kerjaya di sekolah. Panel yang ketiga pula adalah Wan Nur Ain Fatihah binti Zainal Abidin sebagai pegawai perhubungan industri Kolej Komuniti Malaysia. Beliau memainkan peranan penting dalam mempromosikan pendidikan teknikal dan vocational TVET sebagai pilihan realistik dan bernilai tinggi bagi pelajar lepasan SPM. Beliau juga terlibat dalam membina jaringan industri bagi graduan TVET pada hari ini. Panel yang keempat pula pada hari ini adalah Puan Farina Idayu binti Kamaluddin iaitu usahawan muda dan pengasas syarikat startup teknologi tempatan. Beliau merupakan bekas pelajar SPM yang memilih untuk tidak melanjutkan pengajian secara formal tetapi membina kerjaya melalui latihan kendiri dan pengalaman industri. Kini beliau menjadi ikon belia dan motivator dalam bidang keusahawanan digital. Panel yang terakhir kita pada hari ini adalah Puan Nur Hidayah binti Sahimi iaitu pelajar tahun 1 Diploma Pengurusan Perniagaan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Beliau adalah sebagai wakil suara pelajar. Beliau berkongsi pengalaman membuat keputusan untuk menyambung pelajaran selepas SPM walaupun menghadapi kekangan kewangan. Beliau kini aktif dalam aktiviti pelajaran dan komuniti sebagai mentor rakan sebaya. Saya teruskan kepada statistik ringkas. Kita boleh lihat trend sambung belajar daripada tahun 2018 hingga 2023 menurun daripada 62% pada tahun 2018 kepada 43% pada tahun 2023. Dan ini juga dapat dilihat tidak sampai separuh pelajar SPM pada tahun 2023 menyambung pelajaran, iaitu hanya 43% bersamaan 159,027 calon lepas SPM. Untuk memudahkan sesi ini, saya menjemput Dr. Norashikin bagi berkongsi tentang objektif wacana akademi kita pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator. Bagi objektif wacana yang pertama iaitu mengenal pasti faktor utama yang mendorong pelajar lepas SPM berhadapan dilema antara menyambung pelajaran atau terus bekerja. Bagi objektif yang kedua, mengetahui cabaran dihadapi oleh pelajar lepas SPM yang terus bekerja dan pelajar yang menyambung pelajaran. Terima kasih kepada Doktor atas pencerahan tentang objektif wacana kita pada hari ini. Kita teruskan perbincangan kepada faktor pelajar lepas SPM memilih sambung belajar. Saya ingin berikan kepada panel yang kedua bagi menerangkan tentang faktor ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita. Saya akan menerangkan tentang faktor yang menyebabkan pelajar lepas SPM memilih untuk sama belajar.
Untuk faktor yang pertama, salah satu faktor utama yang mendorong pelajar untuk menyambung pengajian selepas SPM ialah peluang pekerjaan yang lebih meluas. Dalam pasaran kerja yang semakin kompetitif, kelayakan akademik dan kemahiran teknikal yang diperoleh melalui pendidikan tinggi menjadi kelebihan penting bagi seseorang individu. Secara umumnya, majikan lebih cenderung untuk mengambil pekerja yang memiliki diploma atau ijazah kerana mereka dianggap mempunyai tahap pengetahuan yang lebih mendalam dan kemahiran yang relevan dengan kehendak industri. Sebagai contoh, seorang individu yang hanya memiliki kelulusan SPM mungkin hanya layak untuk menjawat jawatan rendah seperti pembantu am atau juruwang dengan gaji yang terhad. Sebaliknya, graduan dalam bidang kejuruteraan, perakaunan atau teknologi maklumat berpeluang untuk memperoleh pekerjaan profesional dengan gaji yang lebih tinggi serta laluan kerja yang lebih menjanjikan. Justru menyambung pengajian bukan sahaja membuka pintu kepada lebih banyak pilihan pekerjaan, malah turut meningkatkan taraf hidup serta kestabilan kewangan individu pada masa hadapan. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang baik. Kita teruskan kepada panel yang pertama bagi pandangan beliau tentang faktor lain. Dipersilakan. Okay, baik. Saya bersetuju dengan isi dari panel Puan Farah, di mana saya akan tambah faktor iaitu kemudahan akses kepada pendidikan. Pada zaman kini, pendidikan semakin mudah diakses oleh semua golongan masyarakat, di mana kemajuan teknologi membolehkan pembelajaran dilakukan bukan sahaja secara fizikal di sekolah atau universiti, tetapi juga secara dalam talian. Pelajar juga boleh mengikuti kelas melalui platform digital walaupun berada jauh dari institusi pendidikan. Selain itu, pelbagai bantuan kewangan turut disediakan oleh kerajaan dan pihak swasta. Sebagai contoh, pinjaman PTPTN, beasiswa dan mahasiswa yang membantu meringankan beban pelajar yang kurang berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran. Bantuan ini memastikan peluang pendidikan tidak terhad kepada golongan tertentu sahaja. Oleh sebab itu, kemajuan teknologi dan sokongan kewangan yang pelbagai telah membuka lebih banyak peluang kepada rakyat untuk mendapatkan pendidikan. Ini membuktikan bahawa pendidikan kini lebih inklusif dan mampu dinikmati oleh semua pihak. Terima kasih Doktor atas pandangan yang baik. Okey, saya ingin bagaimana pula panel ketiga? Adakah mempunyai pandangan lain tentang faktor pelajar lepas SPM memilih sambung belajar? Dipersilakan. Terima kasih. Tuan Moderator, saya teruskan dengan faktor yang mendorong pelajar lepasan SPM memilih untuk sambung belajar yang seterusnya, iaitu kesedaran terhadap kepentingan ilmu itu sendiri. Di mana ianya merupakan kesedaran pelajar terhadap kepentingan ilmu sebagai kunci kejayaan kehidupan mereka. Mereka faham bahawa dengan ilmu, mereka dapat mempersiapkan diri mereka untuk bersaing dalam dunia pekerjaan. Seterusnya, meningkatkan taraf hidup dan menyumbang kepada kemajuan negara. Dengan pendidikan, pelajar boleh membangunkan potensi diri dan mengasah pemikiran secara kritis. Oleh itu, kesedaran terhadap pendidikan mendorong pelajar untuk belajar lebih tinggi dan menghargai peluang pendidikan yang diperoleh mereka. Kesedaran terhadap kepentingan ilmu ini boleh datang daripada latar belakang kehidupan mereka seperti dorongan ibu bapa, pihak sekolah dan juga rakan-rakan. Terima kasih kepada panel ketiga atas pandangan beliau. Kita teruskan kepada objektif perbincangan kita, termasuk kepada faktor pelajar lepas SPM berminat untuk bekerja. Saya berikan kepada panel keempat bagi menerangkan tentang faktor. Dipersilakan. Seterusnya saya akan membincangkan faktor lepasan SPM berminat untuk jadi keadaan ekonomi yang kos hidup yang semakin meningkat, pengangguran ibu bapa serta pendapatan keluarga yang rendah menyebabkan ramai pelajar merasa bertanggungjawab untuk membantu keluarga mereka. Jadi mereka melihat pekerjaan itu sebagai salah satu cara untuk ringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa mereka. Okey, terima kasih kepada panel 4. Kita teruskan kepada panel yang kelima bagi menerangkan tentang faktor lain. Dipersilakan. Saya bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh panel Ayu. Okey, suka untuk saya tambah bahawa
Lepasan SPM biasanya berada dalam fasa transisi daripada alam persekolahan ke alam dewasa. Mereka mempunyai rasa yang ingin bebas, berdikari dan mencuba sesuatu yang baru. Dunia pekerjaan pada masa kini dilihat sebagai medan untuk mendapatkan pengalaman hidup yang sebenar, mengasah kemahiran dan juga belajar untuk menguruskan kehidupan. Selain dari itu, tidak semua pelajar mempunyai minat dalam akademik atau merancang untuk ke universiti. Malahan ada di antara mereka yang berasa bosan dengan pembelajaran formal atau tidak melihat nilai dalam menyambung pelajaran. Justeru, mereka memilih untuk bekerja sebagai jalan alternatif. Terima kasih kepada panel yang kelima. Okey, adakah panel keempat adakah panel ketiga mempunyai pandangan lain tentang faktor-faktor pelajar lepas SPM ini berminat untuk bekerja? Dipersilakan. Okey, seperti mana dua panel kita kemukakan bersama, saya juga bersetuju dan menyatakan bahawa pengaruh media sosial dan gaya hidup juga mempengaruhi faktor pelajar memilih untuk terus bekerja. Iaitu pada ketika ini setiap ahli masyarakat tidak kira lapisan umum mempunyai akses terhadap rangkaian internet. Mereka mempunyai telefon bimbit sendiri serta akses terhadap media sosial seperti aplikasi TikTok, YouTube, Facebook dan Instagram. Selaras dengan itu, wujud golongan content creator yang dikenali sebagai pempengaruh media sosial yang memuat naik penyampaian yang mempengaruhi masyarakat dalam pelbagai aspek, termasuklah dalam aspek akademik di mana sebahagian besar mereka menyampaikan dakwah negatif mengatakan pelajaran bukanlah tonggak utama dalam kecemerlangan kehidupan. Mereka mengukur kecemerlangan semata-mata melalui nilai material. Mereka ini menghasut golongan muda supaya bekerja seperti mereka, menjadi peniaga di TikTok Live, menjual barangan atau produk bersifat asal boleh serta menyertai program pelaburan atas talian yang menjanjikan keuntungan cepat dan berlipat ganda. Bukan itu sahaja, gaya hidup mengikut trend yang bersifat mewah seperti mahukan semua benda yang viral memaksa golongan muda ini untuk sentiasa mempunyai wang yang banyak. Oleh itu, mereka yang mentah dalam membuat keputusan mula menolak terhadap peluang pendidikan dan mula untuk tidak sambung belajar. Terima kasih kepada panel yang ketiga atas pandangan yang sangat benar tersebut. Kita teruskan perbincangan kita kepada kebaikan sambung belajar. Saya serahkan kepada panel yang kedua bagi menerangkan tentang kebaikan sambung belajar. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Izinkan saya untuk menerangkan tentang kebaikan sambung belajar. Yang pertama iaitu mendapat pekerjaan dengan mudah dalam pasaran kerja yang berdaya saing. Kebaikan akademik memainkan peranan penting dalam meningkatkan peluang seseorang individu untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam dunia kerja yang semakin mencabar, majikan lebih cenderung untuk memilih calon yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi kerana ia mencerminkan pengetahuan dan kemahiran yang relevan dengan kehendak industri. Pendidikan lanjutan bukan sahaja menunjukkan kesungguhan seseorang dalam bidang yang diceburi, tetapi ia juga membuktikan keupayaannya menguasai teori dan amalan profesional yang diperlukan. Tambahan pula, persaingan sengit dalam pasaran pekerjaan masa kini menjadikan kelayakan akademik sebagai kelebihan utama dalam pemilihan calon. Sebagai contoh, graduan dalam bidang kejuruteraan lebih mudah dipertimbangkan untuk jawatan jurutera berbanding individu yang hanya memiliki SPM kerana mereka telah dilatih secara khusus dalam aspek teknikal dan profesional sepanjang pengajian mereka. Oleh itu, kelayakan akademik bukan sahaja sekadar simbol kejayaan pendidikan, malah menjadi tiket penting untuk melayakkan diri dalam dunia pekerjaan yang kompetitif. Izinkan saya menanyakan satu soalan. Saya kurang bersetuju dengan contoh anda yang mengatakan graduan kejuruteraan lebih mudah dipertimbangkan berbanding individu yang hanya memiliki SPM. Pada masa kini kita tahu terdapat lambakan graduan kejuruteraan yang makin membimbangkan dan pada pendapat saya banyak majikan ini lebih melihat pengalaman bekerja berbanding sijil pelajaran yang sijil kejuruteraan yang mereka ada. Dan jika mereka mendapat pekerjaan juga, mereka mendapat gaji yang bawah daripada gaji sebenar yang oleh jurutera. Pada pandangan anda, apakah perkara ini berlaku di Malaysia? Ia mungkin disebabkan kerana kekurangan pekerjaan yang
seperti saya kata, berdaya saing yang semakin kompetitif, mungkin untuk permulaan pelajar kejuruteraan ini mungkin akan mendapat gaji yang sedikit, tetapi mereka mendapat peluang untuk menaik pangkat dengan lebih pantas berbanding mereka yang hanya memiliki kelayakan SPM sahaja. Bagi saya, pelajar yang mengambil kejuruteraan ini lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan dan pangkat yang lebih tinggi pada masa hadapan. Terima kasih atas pandangan yang sangat bernas dan baik. Kita teruskan kepada kebaikan sambung belajar. Saya berikan kepada panel yang pertama bagi menerangkan tentang kebaikan sambung belajar. Dipersilakan. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Selain daripada kebaikan tersebut, membina rakayaan sosial dan fungsional turut menjadi kebaikan sambung belajar. Sambung belajar ini bukan sahaja memberi manfaat dalam aspek akademik, malah turut membuka peluang untuk membina hubungan sosial dan fungsional. Apabila seseorang melanjutkan pelajaran, mereka akan bertemu dengan pelajar dari pelbagai latar belakang, budaya, bahasa dan bidang pengajian. Interaksi ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama yang sangat penting dalam dunia pekerjaan. Hubungan yang terjalin semasa pengajian boleh menjadi asas kepada peluang kerjaya pada masa depan. Sebagai contoh, pelajar dalam bidang teknologi maklumat mungkin berpeluang bekerjasama dengan pelajar dalam bidang perniagaan untuk membangunkan aplikasi atau perniagaan bersama. Ini menunjukkan bahawa sambung belajar dapat memperluas rangkaian kenalan yang bukan sahaja berguna semasa belajar, tetapi juga selepas tamat pengajian. Terima kasih kepada panel yang pertama atas pandangan yang baik. Kita teruskan kepada cabaran sambung belajar. Saya ingin bertanyakan pandangan panel yang pertama, panel yang keempat berkaitan cabaran sambung belajar. Dipersilakan. Baik, sini terdapat juga beberapa cabaran pelajar lepasan SPM sambung belajar di mana mereka kekeliruan dalam memilih hala tuju. Ramai pelajar lepasan SPM ni berdepan dengan kekeliruan dalam menentukan laluan pendidikan atau kerjaya yang ingin dia ambil. Jadi mereka mungkin kurang pendedahan tentang bidang yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi atau tidak pasti dengan minat serta kebolehan mereka sendiri. Selain itu, tekanan daripada keluarga atau rakan sebaya juga boleh mempengaruhi keputusan mereka yang kadang-kadangnya menyebabkan mereka memilih bidang yang tidak sesuai dengan minat atau kompetensi diri. Okay, selain itu, cabaran lain juga adalah masalah kewangan di mana kos untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti diploma ataupun ijazah bukanlah sesuatu yang murah. Ramai pelajar yang datang dari keluarga yang berpendapatan rendah dan menghadapi kesukaran untuk menanggung yuran pengajian, kos sara hidup serta perbelanjaan lain seperti buku dan juga pengangkutan. Jadi kekangan kewangan ni boleh menjadi penghalang yang besarlah kepada hasrat mereka untuk menyambung pelajaran, malah ada yang terpaksa menangguhkan atau terus berhenti belajar. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, pelajar SPM yang memilih untuk sambung belajar ni banyak cabaran dia. Antaranya yang dibincangkan sebentar tadi oleh itu pelajar ni perlu mempunyai ketahanan mental serta sokongan moral dan persediaan awal supaya mereka dapat mengatasi segala cabaran dan meneruskan pengajian mereka. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada panel 4 bagi penerangan tersebut. Tetapi izinkan saya menanyakan satu soalan berkaitan dengan masalah kewangan. Tidak silap saya, pada panel pertama telah menerangkan tentang pelbagai bantuan atau inisiatif yang telah diwujudkan oleh pihak kerajaan seperti bantuan PTPTN dan terdapat juga bantuan Bank Rakyat dan pelbagai lagi bantuan untuk mengatasi masalah kewangan ini. Bagi pandangan Puan, adakah masalah itu dapat diatasi melalui pelbagai bantuan tersebut? Dipersilakan. Terima kasih Encik Wan atas soalan yang diajukan tadi. Secara umumnya lah saya tidak bersetujulah dengan pendapat pernyataan tersebut sebab
tidak semestinya bantuan-bantuan seperti MARA, PTPTN ini membantu pelajar lepas SPM secara menyeluruh. Tidak semua pelajar yang layak atau mendapat bantuan beasiswa dan tajaan. Ia adalah terhad dan sangat kompetitif. Jadi hanya pelajar yang benar-benar cemerlang sahaja yang layak. Jadi pelajar yang sederhana ni atau lemah akademik sukar untuk mendapat peluang yang tajaan walaupun mereka juga berdepan masalah kewangan. Selain itu, pinjaman ini pun bukan percuma. Kita kena bayar di kemudian selepas tamat pengajian. Jadi ramai pelajar yang ataupun ibu bapa yang takut berhutang sebab keadaan ekonomi ni tak menentu. Jadi peluang pekerjaan selepas tamat belajar tu pun tidak terjamin lah. Itu saja. Sebab tu ramai yang graduan banyak yang menganggur terpaksa menanggung hutang PTPTN selama bertahun-tahun. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan pandangan Puan. Okey, kita teruskan kepada kebaikan terus bekerja. Okey, saya serahkan kepada panel kelima bagi menerangkan dan memberi pandangan tentang kebaikan terus bekerja. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pada pandangan saya, salah satu kebaikan utama apabila pelajar lepas SPM ini terus bekerja ialah mereka berpeluang memperoleh pengalaman kerja yang sebenar. Dalam dunia hari ini, pengalaman kadang-kala lebih bernilai daripada kelulusan semata-mata. Apabila mereka bekerja, mereka belajar tentang disiplin masa, cara berkomunikasi dengan majikan dan juga pelanggan serta memahami cabaran sebenar dalam dunia pekerjaan. Semua ini tidak dapat dipelajari sepenuhnya dalam bilik darjah. Malah pengalaman awal ini juga dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat jika mereka ingin menyambung pelajaran nanti. Hal ini adalah kerana mereka sudah kenal potensi diri dan tahu bidang mana yang mereka minati dan mereka ingin ceburi. Okay, terima kasih. Bagaimana pula pandangan panel ketiga? Baiklah, saya kemukakan kebaikan terus bekerja yang seterusnya adalah untuk meningkatkan kemahiran insaniah, di mana kemahiran insaniah ini merujuk kepada keupayaan peribadi atau sosial individu yang digunakan dalam semua jenis pekerjaan, tidak kira sektor awam ataupun swasta. Ianya menentukan bagaimana kita berhubung dengan orang lain secara komunikasi, berfikir secara kritis, bekerjasama dan menunjukkan kepimpinan. Kemahiran insaniah ini menekankan kecergasan dari segi emosi, etika kerja dan kebolehan menyelesaikan masalah. Misalnya, kemahiran berkomunikasi membantu individu menyampaikan maklumat dengan jelas dan berkesan. Pemikiran kritis pula membantu individu membuat keputusan dengan yakin, tepat dan tidak bergantung kepada orang lain. Oleh itu, boleh dikatakan mereka yang bergelar pekerja ini mempunyai paling tidak pun sedikit tahap kemahiran insaniah dalam diri mereka. Okay, terima kasih kepada panel yang ketiga atas pencerahan tersebut. Kita teruskan kepada cabaran terus bekerja. Saya serahkan kepada panel yang pertama bagi menerangkan dan memberi pandangan tentang cabaran terus bekerja. Dipersilakan. Okay, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Yang mana saya akan menjelaskan cabaran terus bekerja iaitu kurang berpengalaman. Semua mengetahui bahawa pengalaman kerja merupakan faktor penting yang dinilai oleh majikan. Namun, ramai graduan baru berhadapan cabaran kerana kurang berpengalaman. Mereka sukar untuk mendapat pekerjaan kerana kurang keyakinan diri dan tidak mudah menyesuaikan diri dengan budaya kerja. Tanpa pendedahan yang mencukupi, mereka terdedah kepada tekanan dan prestasi kerja yang lemah. Selain itu, perbezaan antara teori dan amalan di tempat kerja menjadikan proses penyesuaian lebih sukar dan memerlukan masa. Oleh sebab itu, kurangnya pengalaman yang jelas menjadi penghalang untuk terus bertahan dalam dunia pekerjaan. Okey, kita teruskan kepada panel yang kedua. Bagaimana pula pandangan anda tentang cabaran tersebut? Bagi pendapat saya bersetuju dengan panel Dr. Norishiki dan saya ingin menambah cabaran yang selain itu ialah pendapatan yang tidak stabil dan rendah. Kerana kebanyakan pekerjaan yang tersedia bagi lepasan SPM adalah dalam sektor pekerjaan yang
seperti juruwang, pembantu kedai atau operator kilang yang biasanya menawarkan gaji asas yang rendah dan tidak mempunyai struktur kenaikan gaji yang jelas. Selain itu, ramai pekerja dalam sektor ini tidak menerima caruman kumpulan wang simpanan pekerja atau dikenali sebagai KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu dikenali sebagai Perkeso yang merupakan elemen penting dalam memberikan perlindungan kewangan dan keselamatan sosial kepada pekerja. Ketiadaan faedah ini menyebabkan mereka lebih terdedah kepada risiko kewangan, terutamanya sekiranya berlaku kemalangan ataupun kehilangan pekerjaan ataupun ketika persaraan. Sebagai contoh, seorang lepasan SPM yang bekerja sebagai pembantu jualan mungkin hanya memperoleh gaji sekitar 1,500 sebulan tanpa allowance tetap dan perlindungan sosial yang memadai. Keadaan ini berbeza dengan graduan diploma atau ijazah yang bukan sahaja menerima gaji yang lebih stabil dan tinggi, malah juga menikmati faedah pekerjaan yang lebih baik seperti caruman KWSP, Perkeso dan peluang kenaikan pangkat. Oleh itu, pendapatan tidak stabil serta ketiadaan perlindungan sosial merupakan cabaran besar bagi individu yang terus bekerja tanpa melanjutkan pelajaran selepas SPM. Terima kasih kepada panel yang kedua atas pencerahan yang sangat terperinci. Okey, kita teruskan kepada perbincangan yang terakhir pada malam ini iaitu cadangan dan solusi. Saya serahkan kepada panel yang kelima bagi menerangkan dan memberi pandangan tentang apa cadangan dan solusi yang harus dibuat. Dipersilakan. Okay, sebagai panel, saya ingin mencadangkan agar usaha pemasaran dan publicity tentang hala tuju pelajar lepasan SPM dipertingkatkan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan remaja masa kini. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan platform media sosial seperti TikTok, Instagram dan juga YouTube sebagai medium penyampaian maklumat mengenai peluang kerjaya, pendidikan TVET, latihan kemahiran atau laluan ke universiti. Kandungan tersebut perlu disampaikan dalam bentuk yang kreatif dan interaktif. Misalnya, video pendek, sesi soal jawab langsung bersama alumni atau perkongsian kisah kejayaan. Selain itu, pihak sekolah dan juga agensi kerajaan seperti Jabatan Tenaga Manusia atau KPT boleh bekerjasama dengan sektor industri untuk mengadakan siri jelajah kerjaya di sekolah-sekolah, bukan hanya di bandar tetapi juga di kawasan luar bandar. Kita juga boleh mewujudkan satu portal sehenti yang mesra pengguna di mana pelajar boleh mengakses pelbagai maklumat tentang beasiswa, peluang pekerjaan dan program lanjutan. Dengan strategi publicity yang tepat dan mesra, generasi muda, pelajar tidak lagi akan merasa keliru selepas SPM. Sebaliknya, mereka akan lebih yakin untuk membuat keputusan hala tuju mereka. Terima kasih kepada panel yang kelima atas cadangan dan pandangan. Dan kita teruskan kepada panel yang ketiga bagi menerangkan lagi tentang apa itu penawaran program berkesan. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Saya teruskan dengan cadangan solusi bagi meningkatkan kadar kemasukan pelajar lepasan SPM ke peringkat institusi pengajian tinggi melalui meningkatkan pemasaran atau penawaran program pendidikan yang berkesan, di mana pemilihan program pengajian sangat penting bagi pelajar kerana mempengaruhi kerjaya mereka pada masa akan datang. Oleh itu, pihak IPT boleh mempelbagaikan penawaran program bagi menarik minat pelajar untuk melanjutkan pelajaran. Paling penting sekali, kursus berkenaan perlu mempunyai perakuan akreditasi ataupun MQA yang memberi kesan kepada kebolehperasaran sijil akademik graduan ketika memohon pekerjaan nanti. Kursus pengajian boleh ditawarkan secara fleksibel atau pengajian secara jangka pendek atau pengajian separuh masa mahupun secara hybrid untuk mengurangkan kekanan terhadap jarak, masa dan lokasi serta kekangan kewangan pelajar untuk melanjutkan pelajaran. Misalnya, pelajar boleh bekerja sambil belajar. Contohnya, dengan menawarkan kursus kemahiran TVET bagi pelajar yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang kemahiran tertentu sebelum mereka menceburi satu bidang pekerjaan, tetapi mahukan tempoh pengajian yang singkat dan dengan kos yang mesra poket. Okey, terima kasih panel yang ketiga atas pencerahan tersebut. Okey, terima kasih atas maklum balas yang bernas dan pandangan yang terperinci daripada semua panelis. Sebagai rumusan daripada wacana akademik ini, jelas
bahawa dilema yang dihadapi oleh pelajar lepasan SPM sama ada untuk menyambung pengajian atau terus memasuki dunia pekerjaan bukanlah satu keputusan yang mudah. Tetapi pilihan ini perlu dibuat dengan mengambil kira minat, kebolehan, latar belakang, keluarga serta peluang jangka panjang dalam kerjaya. Wacana akademi ini juga telah membuka mata kita bahawa tiada satu jalan yang mutlak ataupun yang betul bagi setiap individu, iaitu setiap individu perlu membuat pilihan yang paling sesuai dengan situasi dan matlamat hidup mereka. Diharapkan perbincangan ini dapat memberikan panduan dan pencerahan kepada pelajar dan dalam menentukan hala tuju masa depan mereka. Sekali lagi, jutaan terima kasih kepada semua panelis, para peserta dan penganjur. Dengan itu, saya akhiri wacana akademi ini dengan sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah. Bateri saya tinggal Tinggal 1. 9%. Nasib baik sempat. Aduh.